Soalan yang ketujuh, amalan budaya masyarakat Melayu di Malaysia, Nusantara, kacau bubuk Ashura. Adakah dia ini termasuk dalam sunnah? Jawab dianya, kacau bubuk Ashura termasuk dalam isu makan-makan. Boleh je. Saya makan bubuk Ashura. Sedap. Tak salah kita makan bubuk Ashura. Cuma kalau kita nak sandarkan kepada sunnah Nabi, jawabnya tak ada. Ada ni. Orang kata cerita Nabi Nuh dulu. Bila Nabi Nuh turun daripada bahtera dia pun kacau bubuk Ashura. Kita kata tak ada riwayat yang sahih, tak sedut cerita lah. Kalau tuan-tuan nak makan bubuk Ashura, dipersilakan makan. Ada setengah ustaz dia marah makan bubuk Ashura, kita kata makan lah. Moga satu budaya kita, masyarakat kita kan. Setengah orang ni dia kata, tujuan kita kacau bubuk Ashura ni ustaz, sebab pagi sampai gelap. Nak merapatkan ukhuwah. Ada setengah pendakwah dia kata merapatkan silaturahim sekampung. La, ustaz, pendakwah kita kena betulkan maklumat. Silaturahim, hubungan di antara kita dengan keluarga, itu silaturahim. Tapi kalau kita nak buat sekampung, masyarakat, komuniti masyarakat, itu dia panggil ukhuwah. Tujuan kita mengacau bubuk Ashura ni untuk merapatkan ukhuwah, itu betul. Merapat silaturahim kalau kita buat family kita. Kita kata rapatkan silaturahim. Istilah biar betul. Kata orang perbetulkan yang tak betul, biasakan yang betul. Itu istilah orang muda-muda menarik ni. Kita betulkan. Maknanya kalau kita nak, cuma saya ingat kepada penganjur, jangan apa? Jangan kacau bubuk Ashura pada hari puasa. Hari 9, hari 10 jangan buat. Bubuk Ashura ni bukan sebarangan. Kita kacau daripada pagi sampai petang. Jadi kalau kita ramai yang tak puasa hari tu. Hari tu kita puasa. Habis nama dia Ashura, nama je, tak semestinya hari tu. Jangan, kalau kita rasa menimbulkan kekeliruan, tak usah kata bubuk Ashura. Kita kata bubuk Ashura, habis cerita. Sebab bila kata Ashura, dia berkait dengan ni. Berkait rapat dengan hari 10. Nabi kita SAW bila dia sampai di Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa. Nabi tanya kenapa? Dia kata hari ini hari Allah selamatkan Musa daripada Fir'aun, tenggelam Fir'aun. Hari itu Nabi kita berpuasa syukur kepada Allah, maka Nabi kata kita berhak untuk syukur kepada Allah daripada puak-puak Yahudi. Jadi kita syukur, kita kacau surah pula tak puasa, jangan. Kita kacau hari lain, kan? Mengacau hari lain, jangan kacau orang nak puasa. Itu istilah dia. Ada juga orang tanya hadis. Kan Nabi kata beri galakkan supaya kita buat perluaskan siapa memberi keluasan kepada keluarganya pada hari Ashura, Allah beri kuasanya sepanjang tahun itu. Jadi hadis ini juga tidak sahih sebagaimana kata di para ulama. Jadi nak kacau bubuk Ashura, kacau. Tapi jangan mengacau orang nak puasa pada hari Ashura. Sila kacau bubuk Ashura, ini kata-kata Abu Ana ni. Tapi jangan mengacau orang nak puasa pada hari Ashura. Ada faham? InsyaAllah boleh faham.